Datuk Seri Anwar semalam di Parlimen menjawab soalan menyatakan bahawa Malaysia masih menangguhkan pengiktirafan kepada beberapa jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Presiden Trump memasuki fasa kedua Gaza. Untuk menjalankan operasi harian di Gaza, Trump telah menubuhkan jawatankuasa teknokrat Palestin yang diketuai oleh seorang teknokrat Palestin dan dianggotai oleh daripada negara Arab dan juga Palestin. Atas kertas memang cantik. Tapi hakikatnya lah yang mengawal segala-galanya, yang membuatkan Malaysia rasa was-was untuk dikatakan memberi pengiktirafan adalah Board of Peace, lembaga keamanan Gaza yang diketuai oleh Presiden Trump sendiri. Dan Malaysia tak puas hati dengan keanggotaannya seperti Tony Blair yang dikatakan menjadi penyebab utama perang Iraq. Kushner, menantu Trump juga ada dalam tu. Dan hakikatnya Trump kata kalau nak menjadi anggota secara tetap dalam Board of Peace ni kena bayar $1 bilion. Trump dia nak berniaga pula hal Gaza ini. Walaupun ada wakil daripada Turkiye, ada wakil pada Qatar dalam Board of Peace ini, tapi was-wasnya adalah masih dikatakan agak tidak pasti uh, siapa yang mengawal perjalanan. Tapi hakikatnya Board of Peace ini yang mengawal perjalanan walaupun ada kumpulan jawatankuasa teknokrat. Jadi itu yang membuatkan Malaysia merasa was-was dengan pembentukan beberapa jawatankuasa memasuki fasa kedua. Hakikatnya Israel masih membendil Gaza. Israel masih menguasai 50% Gaza. Sepatutnya dah berundur. Jadi macam mana Hamas nak letak senjata kalau Israel masih mengawal Gaza. Jadi ini yang menjadi masalahnya sekarang. Walaupun di atas kertas memang cantik. Dan Trump mengatakan Hamas mesti letak senjata. Bagi saya sukar perkara ini untuk dimuktamadkan.